kita nak pasang balik dispenser yang kita dah cabut daripada slot ni ya. Slot ni slot yang ke-20. 1 2 3 4 5. 5 5 10 15 20. Jadi bila slot 20 ni, maksud dia akan berada di row inilah. Sebab dia ni ada sold out ni walaupun saya dah cabut. Satu row ni 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20. Jadi ni ya, slot dia sold out. Kita cuba pasanglah dispenser yang kita dah cabut. Jadi sebelum tu kita nak kena matikan dululah bateri dia. Matikan bateri. Itu ni kita kena cabut. Cara nak cabut kita angkat siap ke atas. Okey, kita dah cabut. Kita nak pasang dispenser. Sementara tu saya kena cari tripod dululah. Saya dah cari tripod. Susah sebenarnya. Patutnya kita buka kolom ni. Okey, ini kita cuba pasang dulu. Lepas tu bila kalau okey, kita akan buka balik semua kolom. Kita akan gosok getah pasir dan cat balik lah. Okey, cara nak pasang ini, dia daripada bawah dia macam tu. Ni akan kita akan tolak lah. Okey. Jadi saya kita cuba ambil video daripada sini. Okey. Okey, dia kena masuk. Ada satu lapisan ni dia kena masuk. Kita tolak yang di atas. Tolak dia. Okey, dia dah masuk dan kita tekan. Okey. Dah nampak putih ni kan dekat ibu jari saya ni, ada nampak putih tu, maksud ni dah masuk habis lah. Kita double check. Okey, atas pun dah masuk. Dah masuk. Kemudian kita akan tekan sampai dia lock lah. Sekejap ya, saya nak kena betulkan dulu kedudukan tangan saya. Dekat bahagian tanda putih ni, bila dia dah sama level kan antara kiri dan kanan, kita tekan kuat-kuat. Susah pakai satu tangan. Saya pakai dua tangan, kita tekan Okey, kita dah tekan, dia dah masuk. Bila tekan tu dia akan bunyi klik lah. Okay, kita dah tekan dia pun dah masuk cantik. Jadi seterusnya kita akan sambung balik kedua switch ni lah yang kita cabut mula-mula. Sambung balik. Nanti saya cuba rakam lain video untuk kita pasang waktu keadaan slot dia kita cabut. Ini bolehlah kita nak tahu cabut daripada depan sebab dia kita ambil kolom depan. Jadi mudahlah, kita hanya sekadar cabut sahaja daripada depan. Kalau kerosakan tu di belakang, contoh ni kan, ni kena keluarkan semua lah. Kita keluarkan semua. Kita dah sambung air. Kita dah sambung air putih, jadi kita tolaknya. Kita rapatkan balik. Okey, sini dah rapat. Okay, kita betulkan balik frame depan, kelakar dia air sangkut. Okay, kita betulkan. Kita pasang pintu balik. Kita akan pasang pintu balik penutup depan ni, boleh test.